Saya faham bila orang cakap, bila ramai orang fikir, betul ke ni? Macam scam je. Sebab apa ramai orang fikir macam tu? Bila tahu harga terlalu murah dan mereka kata, biar betul. Harga ni dapat dummy, dapat sijil, dapat kad. Ini bukan digital punya sijil, ini bukan soft copy. Dia hantar hard copy dan siap courier di rumah. Dia tahu harga tak masuk akal, dia terus label, dia terus kata scam. Tenang, tunggu dulu. Jangan terus label macam ni. Tapi bagi kami, reaksi yang anda lakukan itu sebenarnya normal. Sebab apa? Sebab kita dah biasa. Kalau dapat macam-macam benda, dapat macam-macam barang, harga mestilah mahal kan? Tapi saya nak anda faham, kelas Secret ini, kami bukan jual barang. Dia adalah latihan yang memberikan anda ilmu. Harga jadi mampu milik, bukan mampu tengok. Sebab kami fokus satu perkara. Untuk pastikan setiap rumah ada sekurang-kurangnya seorang yang terlatih. Lebih ramai orang tahu CPR, lagi kami happy. Tak ada pasal, tak ada upsell, tak ada benda-benda yang tersembunyi, tak ada hidden charges tau. Tak sesuai tak apa. Tapi yang penting kami bukan scam. Kami cuma percaya ilmu menyelamat ini tak sepatutnya jadi mahal. Ilmu menyelamat ini patut jadi mampu milik. Akademi Dr. Aizul Amal, satu rumah, satu terlatih CPR.